Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya Waziri lah. Untuk perkongsian kali ini saya nak menjawab satu bukan persoalan lah, satu perkongsian yang saya post di Facebook tentang kesilapan yang biasanya newbie lakukan, terutamanya ketika merakam gambar graduation sama ada graduation yang melibatkan murid tadika ataupun yang melibatkan pelajar universiti. So straight to the point lah, dia punya kesilapan tu adalah kesilapan teknikal lah, dan dia punya kesilapan dia adalah dari segi distance antara subjek dan juga background. Dan biasa kadang-kadang saya terjumpa di dewan, kadang-kadang saya pergi buat assignment, ternampak orang buat graduation photo dewan tu kan. Yang paling ketara adalah kedudukan subjek tu dengan background rapat. Dia sebelum tu kalau ada yang kata, bang saya memang nak macam tu lah, kita pulang lah, kita tak boleh dengar lah, dah boleh stop sini kan. Kalau ada yang kata saya memang nak macam tu, memang saya nak rapat, dia boleh stop sini lah. Tapi ada reason lah kenapa distance tu jadi persoalan lah. Sebab biasanya kalau kita nak ambil gambar graduation, gambar portrait orang dengan background tu, kita nak ada separation tu. Pasal tu kita guna background. Kita guna background tu supaya tak nak ada serabut. Tapi kalau kita dah rapat sangat dengan background, kadang-kadang satu kaki, kurang daripada satu kaki pun ada. Background tu utamanya buku-buku yang walaupun di buku-buku tu nampak agak blur kan, dia biasanya lukisan kan, dia nampak macam sharp tu. Dia nampak macam sharp, dia macam blend, muka ni dah macam melekat dekat belakang tu. Itu kesan kalau background tu dekat. Bukan kurang lah, biasanya kadang-kadang satu kaki, dua kaki. So minimum dia sebaik-baiknya, minimum dia lebih kurang macam 3 kaki lah. Itu paling-paling minimum lah. Itu kalau minimum tu kalau dah tak ada distance sangat. Tapi paling cantik 5 atau 6 kaki daripada 5 atau 6 kaki daripada subjek tu, daripada background. Jadi dia ada sebab dia juga sebab dia juga. Kalau contoh kalau 5 atau 6 kaki, lighting kita pakai 45 darjah kan, shadow yang jatuh dekat situ kan jatuh dekat lantai ataupun kapet ke kan, dekat curve tu, bukan jatuh dekat belakang background tu. Tapi kalau ada yang kata, bang saya memang nak shadow jatuh dekat buku-buku tu, itu lantak you all lah kan, itu pulang lah. So you membazir lah dengar saya punya perkongsian ni kan. Kalau memang nak macam tu, saya memang nak macam tu kan. Ada reason dia kenapa orang buat macam tu. Dan bila saya postkan benda tu di Facebook, tak lama lepas tu ada member saya, dia otai kan, dia terus jawab jarak. Maksudnya bila tengok je saya punya posting, dia dah tahu dah apa kesilapan yang biasanya newbie lakukan adalah jarak antara subjek dengan background tu sangat dekat. Kadang-kadang satu kaki je. Bila satu kaki, bila kita tengok gambar kan, dah macam gambar graduate tu, pelajar tu dah macam ditampal dengan belakang background tu. Dia jadi tak cantik. Dan kalau paling minimal sebagai tu 3 kaki lah. 3 kaki. Tapi 3 kaki tu kalau memang ruang yang kita ada tu terhad. Tapi kalau boleh sebaik-baiknya paling cantik dalam 5 kaki atau 6 kaki lah. Tu sweet spot lah. Pasal apa kan, kalau tu 5 kaki atau 6 kaki, lighting kita ni letak biasanya 45 darjah kan. Dia jatuh kat muka, bayang kita ni akan jatuh dekat bawah, kat lantai. Dia tak akan jatuh dekat backdrop. Kalau ada sikit-sikit pun dia jadi soft. So dia jadi cantik lah. Ni itulah dia juga orang kata pun, nilai estetik ataupun seni foto tu ada sebab dia kenapa orang buat macam tu. Kadang-kadang ada yang setengah tu sampai hampir nak menyandar dengan background tu kan. Lagi satu kalau background buku-buku yang walaupun dia lukisan, ada setengah background buku-buku lukisan tu dia ada tulis-tulis title lah. Nampak kadang-kadang sampai boleh dibaca teks tu kan. Jadi dia tak cantik lah. Pasal tujuan dia, kita ada background tu, kita nak timbulkan subjek utama kita. Tapi bila subjek kita ni dah blend dengan belakang kan, dia jadi tak menarik lah. Tu saya tak cerita pasal picture lagi. Picture biasanya kalau kita ambil portrait tu 8, 9 macam tu cukup dah untuk seorang lah, individu kan. Macam ni lain lah, ini untuk YouTube ni tu lain. Tapi yang buku-buku belakang ni memang buku-buku sebenar, bukan painting lah. Lagi satu, kalau kita ambil gambar sama juga, biasanya graduation ni kita ambil gambar dengan family kan. Dengan family ni biasanya kadang-kadang ada kerusi kan. Itu pun kalau boleh paling minima pun kerusi yang ibu bapa duduk tu jauhkan juga dalam 3 kaki macam tu. Biar shadow dia jatuh dekat bawah, dekat lantai. Bukan shadow tu jatuh dekat backdrop tu. Dia jadi tak cantik. Tapi kalau ada yang kata shadow tu cantik dekat backdrop tu, itu terpulang lah. Pasal tu kadang-kadang ada setengah newbie ni dia tak nak dengar cakap orang, dia nak buat style dia. Okey, kalau nak buat style you buat lah. Ada reason dia orang buat macam tu. Kalau you tak percaya, kalau ada backdrop kat rumah, you try letak jarak. Ambil lah adik you ke abah you ke punya
isteri ke suami kan, letak dekat tengah-tengah tu. Okay, you ambil gambar. Jarak 1 kaki dengan background. Lepas tu jarak 3 kaki. Lepas tu jarak 5 kaki. Half body lah kan. Lepas tu tengok hasil dia macam mana. Baru you faham. Kita sebenarnya kalau boleh nakkan separation ataupun nakkan ada perbezaan atau antara subjek tu dengan belakang. Tak nak dia blend sekali. Ini kita bukan nak ambil gambar landscape. Gambar landscape ni sini sharp, sini sharp. Jadi kena ada, bila kita buat macam tu, barulah ada depth. Depth tu maksudnya separation antara subjek dengan belakang. Dia nampak blur sikit kan. Jadi kalau jauh sangat tak cantik juga. Tentu kalau 8 kaki daripada background dia dah macam terlalu smooth. Dia tak berapa sangat lah kan. Dia ada antara sweet spot dia lebih kurang macam tu lah. 5-6 kaki macam tu. Paling-paling minima pun kalau tak ada ruang sangat 3 kaki lah kita daripada subjek tu. Dia kena, orang kata sedap mata memandang. Kadang-kadang biasa saya tengok gambar resolution kadang-kadang dah macam tampal dia kan. Walaupun gambar tu pakai backdrop nampak macam tampal pasal terlalu dekat. Lepas tu kita pakai mungkin 9 ke 11 kan, nampak dengan tu dia memang tak cantik lah. Tapi kalau ada yang kata gambar macam tu cantik kan, itu tak boleh nak tolong apa lah. You dengar video sampai habis mungkin membazir masa you je kan. Okey, boleh lagi.